Hai semua, selamat datang. Hari ini, kita akan explore betul-betul tentang bab 6 Geografi Tingkatan 1, iaitu bentuk muka bumi di Malaysia. Jom kita kenali 4 pemain utama yang membentuk landscape negara kita yang sangat unik ni. Jadi, dah ready ke nak kuasai bab ni? Matlamat kita simple je. Pastikan korang bukan setakat faham, tapi betul-betul yakin nak jawab apa saja soalan yang keluar dalam exam nanti. Jom mulakan. Baiklah, ini dia pelantikan kita hari ini. Mula-mula, kita kenal dulu 4 bentuk muka bumi ni. Lepas tu, kita bandingkan ciri-ciri dia, kita cari lokasi dekat peta dan akhir sekali, kita buat rumusan dan uji sikit minda. Susunan ni memang sengaja dibuat supaya korang faham step by step. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Nak faham keseluruhan bab ni, kuncinya adalah faham betul-betul 4 kategori ni dulu. Inilah asas kepada geografi fizikal Malaysia. Dekat Malaysia ni, ada 4 je bentuk muka bumi utama yang korang kena tahu. 1. Tanah tinggi. 2. Tanah pamah. 3. Pinggir laut. Dan 4. Saliran. Senang ada kan? Sekarang, jom kita bedah siasat satu persatu. Sekarang, kita akan tengok 2 yang pertama. Tanah tinggi dan tanah pamah. Apa yang kita nak fokus kat sini ialah perbezaan paling ketara yang jadi pemisah antara dua ni. Okey, tolong ingat nombor keramat ni 180 meter. Inilah garisan pemisahnya. Kalau satu kawasan tu ketinggiannya melebihi 180 meter dari aras laut, kita panggil dia tanah tinggi. Kalau kurang daripada 180 meter, itu tanah pamah. Fakta ni wajib ingat untuk exam. Jom kita tengok tanah tinggi dengan lebih dekat. Macam kita cakap tadi, ia lebih 180 meter tinggi. Ia terbentuk berjuta-juta tahun dulu, hasil dari proses lipatan kerak bumi. Sebab ia tinggi, suhunya pun lebih sejuk. Macam kat Cameron Highlands tu. Best kan? Dan contoh paling gah, mestilah Banjaran Titiwangsa dan Gunung Kinabalu, puncak tertinggi di Malaysia. Kalau tanah tinggi tu sejuk, tanah pamah pula macam mana? Kawasan ni lebih rata dan subur. Sebab apa? Sebab ada tanah aluvium yang dibawa oleh sungai. Sebab itulah kawasan macam dataran Kedah Perlis tu subur sangat untuk tanam padi sampai dapat gelaran jelapang padi Malaysia. Sebab ia rata, kat sinilah ramai orang tinggal. Okey, settle 2 tu. Jom kita beralih ke 2 kategori seterusnya, pinggir laut dan saliran. Bahagian ni kita akan tengok macam mana air dan kawasan pantai membentuk rupa negara kita. Cuba tengok nombor ni, 4,800 kilometer. Panjang tu. Itulah panjang keseluruhan garis pantai Malaysia. Panjang gila kan? Ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan pinggir laut untuk ekonomi dan kehidupan kita semua. Fakta yang best untuk diingat. Garis pantai kita ni bukan setakat lurus je tau. Ia ada macam-macam bentuk. Ada teluk, tanjung dan pulau-pulau yang cantik gila. Semuanya berada di atas pentas Sunda yang cetek. Dari tempat percutian macam Pulau Langkawi dan Pulau Sipadan sampai ke titik paling selatan benua Asia di Tanjung Piai. Semuanya ni adalah harta karun pinggir laut kita. Seterusnya, saliran. Apa benda tu, saliran? Senang je. Bila kita sebut saliran, kita maksudkan semua sistem sungai dan tasik yang ada dekat Malaysia. Macam sistem pipe semula jadi untuk sesebuah kawasan. Kebanyakan sungai kat Malaysia ni puncanya dari kawasan tanah tinggi. Jadi alirannya deras dan terus menuju ke laut. Kita ada juara sungai terpanjang iaitu Sungai Rajang di Sarawak dan untuk semenanjung pula pemegangnya ialah Sungai Pahang. Selain sungai, kita juga ada tasik semula jadi macam Tasik Chini dan tasik buatan manusia yang gergasi Tasik Kenyir yang digunakan untuk jana elektrik. Okey, kita dah kenal dah keempat-empat watak utama kita ni. Sekarang, soalan paling penting. Kat mana diorang ni lepak atas peta Malaysia? Jom, kita jadi detektif geografi dan cari lokasi diorang. Ini penting untuk jawab soalan, tentukan lokasi. Okey, jom tengok peta. Nampak tak taburan kawasan tanah tinggi? Ia macam membentuk satu barisan panjang kat tengah-tengah semenanjung Malaysia. Betul-betul macam tulang belakang negara kita. Kalau di Sarawak dan Sabah, ia banyak tertumpu di kawasan pedalaman. Sekarang, kita cari tanah pamah pula. Nampak tak corak dia? Dia banyak berkumpul di sepanjang pantai barat dan timur semenanjung. Begitu juga di kawasan Delta Rajang dan pantai-pantai Sabah. Lokasi yang strategik macam inilah yang buatkan ia jadi pusat penempatan, pertanian dan juga perindustrian. Ini soalan favourite dalam exam tau. Dengar betul-betul. Ada tak negeri atau wilayah kat Malaysia yang tak ada pantai langsung? Ada.
Jawapannya cuma dua. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ingat tu ya, semua negeri lain ada access cloud. Alright, kita dah sampai ke penghujung. Jom kita simpulkan semua yang kita dah belajar tadi dengan satu rumusan padu dan beberapa soalan ala-ala peperiksaan. Kita test sikit apa yang dah masuk dalam kepala. Slide ni memang cheat sheet terbaik untuk korang. Semua benda penting pasal bab 6 ada dalam satu jadual yang kemas. Setiap bentuk muka bumi, ketinggiannya, contoh dan kenapa ia penting. Gunakan jadual ni sebagai rujukan pantas masa nak ulang kaji nanti. Memang power. Okey, soalan pertama. Perhatikan kata kunci, nyatakan. Ini soalan direct, cuma uji ingatan. Cuba sebut 4 bentuk muka bumi utama yang kita dah belajar tadi. Mesti boleh punya. Soalan nombor 2. Kata kuncinya, huraikan. Maknanya, kena bagi penjelasan sikit. Apa satu ciri paling utama yang bezakan tanah tinggi dengan tanah pamah? Ingat tak nombor ajaib yang kita sebut tadi? Dan soalan terakhir, guna kata kunci, tentukan lokasi. Soalan ni nak uji korang punya GPS dalam kepala. Dekat mana kedudukan banjaran gunung yang jadi tulang belakang semenanjung Malaysia tu? Dan tahniah, korang dah berjaya habiskan kupasan bab 6 ni. Dengan pemahaman tentang 4 bentuk muka bumi ni dan lokasinya, korang sekarang dah jauh lebih bersedia dan yakin untuk hadapi peperiksaan. Keep up the good work.